Boleh Silakan. Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini hari yang penuh berkat di Masjid Bukit Indah. Hari ini sempena majlis jamuan hari raya yang dipanggil jamuan muhibah hari raya Aidilfitri. Yang mana setiap tahun masjid anjurkan dan orang-orang kita ni semua dijemput. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT turunkan keberkatan, rahmat semua pada penyumbang-penyumbang ni semua. Dan insyaAllah kita doakan yang penyumbang-penyumbang ni semua, semoga Allah SWT tambahkan rezeki mereka, beri kesihatan pada mereka, di keluarga mereka, dan beri segala kebaikan lah dunia dan akhirat. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik raya ke mana hari tu? Balik raya kampung. Oh, balik raya. Tahun ni saya raya ketiga baru beraya di Bentong. Oh, kampung Bentong. Di Bentong, Lurah Bilut, Felda Lurah Bilut. Felda Ya. Boleh ceritakan suasana di Felda Lurah. Oh, saya tahun ni tak dapat nak rasa sangat suasana raya pasal isteri saya dia sakit, masuk ward baru ni. Jadi sempatlah jumpa ahli keluarga sekejap. Tapi pasal raya keempat tu semua dah balik kampung masing-masing kan. Adik-beradik semua dah pergi ke sebelah mertua. Tapi lepas tu mak ayah pun nak balik ke KL semula. Jadi semua tak dapat nak jumpa sangat lah. Tapi Alhamdulillah merata juga. Lepas tu saya pergi ke Ipoh, naik ke Penang pula lagi. Masya Allah, dapatlah ziarah. Alhamdulillah tahun ni Allah SWT mudahkan perjalanan semua. Dan selepas sekian lama juga dapatlah menziarahi pusara arwah ayahanda saya di Temuh, Perak. Jadi kira pusing paruh tanah Melayu lah. Masya Allah. Daripada timur ke selatan ke utara. Lepas tu Masya Allah. Lepas tu raya ke-5, raya ke-6 baru balik ke Kuala Lumpur semula. Berapa tol? 200, 300? Tol semua sekitar 200 dah. 200 campur minyak semua kan. Adalah 350 perjalanan. Tapi Alhamdulillah Allah SWT pemudahkan tahun ni. Tahun ni juga tahun yang bermakna lah bagi saya sebab tahun pertama beraya bersama sebagai seorang suami. InsyaAllah tahun ni raya berdua, tahun depan insyaAllah raya bertiga pula. Doakan saya insyaAllah. Nama siapa tu? Saya Azmir, Muhammad Azmir bin Abdul Aziz. Asal memang lahir di Kuala Lumpur. Arwah ayah saya Perak, mak saya Pahang. Okey, bagi tahu kawan-kawan selamat raya, sahabat anda, kawan sekolah, cikgu. InsyaAllah di mana pun mereka semua berada, semua yang mengenali diri, ahli keluarga saya, kenalan-kenalan saya, guru-guru saya, tak lupa sahabat-sahabat seperjuangan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kalau ada salah dan silap daripada saya, yang mana saya tahu ataupun saya tak tahu. Saya mohon maaf sangat-sangat zahir dan batin insyaAllah. Saya ucapkan, saya harapkan semua tahun ni dapat jadi Syawal tahun ni lebih bermakna pada tahun sebelum-sebelumnya. Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan Aidilfitri kali ni kita ni semua menjadi insan yang kembali ke fitrah asalnya. Yang mana kita dah sepanjang tempoh Ramadan yang lalu tu banyak yang kita amal-amal ibadat yang kita kerjakan tu, insyaAllah kita mohon pada Allah SWT beri kita istiqomah. Dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan sepanjang bulan Ramadan tu akan berterusan insyaAllah sampai bila-bila, sampailah kita bertemu dengan
Rob kita insya-Allah Okay, taala. sekali lagi nama Saya Muhammad Azmi Abdul Aziz. Muhammad Azmi bin Abdul Aziz. Ya saya. Terima kasih. Banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.